Man, jom bedah. Bedah siapa? Bedah lirik. Let's go. Sebuah cinta dan harapan menjadi debu berterbangan tersekat. Okay, kita sambung lagi dengan segmen bedah lirik kita lagi. Ya, betul. Tapi aku belik lah. Kenapa baju kita sama daripada hari tu? Tak. Adakah hari tu atau hari ni je sebenarnya? Hai, itu rahsia. Okay, kita teruskan dengan Okay. lagu kita yang bukan lagu kita, lagu yang Di cover. di cover oleh Elihak, InsyaAllah. Dan baru-baru ni ada satu lagu tak silap aku lagu Sudirman. Apa nama lagu tu Terasing. Terasing. Betul. Iman Troy ada nyanyi ke kan? Iman Troy, M. Daniel, Anik Muhai pun ada cover. Anik Muhai boleh nyanyi ke? Betul. Jadi kenapa? Selalu kita buat cover. Bukan cover, parodi kan. Kita ubah lirik kepada dakwah Islamik. Tapi kenapa kali ni macam tak ada ubah apa-apa pun? Sekadar nyanyi ataupun korang dah tak ada idea. Uish, rich beat gak ni? Okay, sebenarnya lirik ataupun lagu yang dinyanyikan oleh Sudirman sendiri, kan, banyak lagu-lagu orang cakap high taste lah, ataupun bahasa yang digunakan tu sangat faham tak? Kalau kau ingat sebuah cinta dan harapan menjadi debu berterbangan. Weh, zaman sekarang nak jumpa lirik macam tu sangat susah. Yelah, sebab lirik tu macam ayat puitis kan. Ya. Tapi kalau kau boleh share sikit, apa maksud yang dia nak sampaikan? Kalau dalam kau punya perspektif kau, perspektif kau dalam sebagai dakwahan, apa yang kau nak sampaikan dengan lirik-lirik ni? Okay, aku cerita sikit lah. Sebenarnya lagu ni asalnya memang kita nak parodi. Tapi bila aku fikir balik, bila aku nyanyi je lagu ni, aku teringat dua benda. Pertama, saudara kita yang keluar demi nak dapatkan perhatian yang tolong berhenti genosid, berhenti saudara Palestin saudara kita. Tapi Palestin satu, itu satu. Yang satu lagi saudara kita yang bergerak ke sumuk flotilla. Faham. So dia ada kaitan ada kaitan sebab cukup fikir betul. Pergi tu tak tahu balik lagi. Betul juga. Sebab kalau dia dengan jihad nyawa kan. Ya, kalau kau dengar lagu Sudirman tu, tersekat nafasku, amat tersiksa diriku. Weh, faham. diorang berlawan dengan diri sendiri untuk pergi tu je. Untuk pergi. Bahkan mesti ada orang kena tinggalkan makanan yang cukup pada ahli keluarga mana yang dah berkeluarga. Betul. Nak minta izin mak ayah lagi sebagainya. Dia jalani training. Cuba kalau kita kat sana, memang tak tak sure lagi nak pergi kita tak sure lagi pergi. Nak tanda tangan fikir 2 bulan. Betul. Macam itulah. Dan nak kata related lagu ni, nak pergi ke satu perjuangan tu sangat susah. Bukan senang Okay, jadi ada apa-apa nasihat terakhir sebelum kita end kita punya bedah lirik kita kali ni? Alright, okay. Nasihat aku kepada korang semua, yang paling utama sebenarnya dalam cover Elihak ni, nak kata kita memang nak sampaikan apa yang kita nyanyikan tu. Maksudnya kita orang bukanlah cover saja-saja kita orang cover ada tujuan sebab kita orang nak korang semua dengar lirik, baik-baik lirik tu, supaya korang dapat rasa kan apa yang orang lain alami. Bukan sekadar nyanyi lah. Okay, korang jadi korang yang mana-mana yang nak beri sumbangan ataupun sumbangkan dana yang tak mampu nak turun padang, korang boleh check out dekat semua platform media sosial MCG, Muslim Global. Korang boleh check dan tengok update-update terkini tentang kempen-kempen yang MCG adakan. Jadi jangan lupa follow semua media sosial MCG dan support MCG. Dan kalau ada yang nak sponsor untuk lagu Elihak ke dan apa-apa untuk seterusnya, InsyaAllah. Jangan lupa untuk PM kami. Okay, jadi itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.